Aku rasa ramai dalam kalangan kita pernah dengar nama Profesor Solehah ni. Dan dalam 3 hari ini, medsos membangkitkan, mempertikaikan apa yang dihujahkan, apa yang dibawa oleh Prof Solehah. Ramai yang kata Prof Kangkung, ramai yang kata macam-macam. Dan kalau kita buat coding, kalau kita kira satu persatu, yang condemn Prof Solehah ini bukan Melayu. Ramai sangat-sangat bukan Melayu. Ramai yang kata Prof Solehah ni cakap merapu dan menjatuhkan reputasi universiti. Okey. Tapi mak aku nak tanya satu je kepada orang yang duk condemn ni. Yang condemn tu dia pandai tak baca Arab kuno, pandai tak baca bahasa Arab kuno. Prof Solehah ni boleh baca bahasa Arab kuno sebab dia mengajar bahasa Arab. Dia ini antara orang yang boleh pergi bentang paper yang diajak, yang diundang oleh universiti Arab tentang negeri Arab tu. Bayangkan orang dari tanah air Melayu ni boleh pergi bercakap dalam bahasa Arab tentang sejarah negeri Arab. Ni nak cakap yang condemn ni, kau pandai tak bercakap membaca ataupun membuat generalisasi sejarah dari Nabi Adam sampai ke sekarang. Engkau yang bercakap tu sebenarnya yang tak tahu apa. Berapa banyak kitab-kitab kita telah dirompak oleh Inggeris, oleh orang putih, orang barat. Halo guys, polemik pemecatan dan pencabutan gelar Profesor Solehah Yaakob menjadi memanas khususnya di kalangan Melayu Malaysia. Bagaimana tidak, ucapan Solehah Yaakob ini kan setara Nabi dan Rasul di kalangan Malaysia. Setiap klaimnya memancarkan aura, harus dipercaya, harus diterima, dan harus diakui. Jika ada yang mempertanyakan logika klaim tentang kehebatan Melayu, warga Melayu tidak segan akan melabeli orang-orang tersebut dengan sebutan anti mengungkap kebenaran Melayu. Padahal secara logika, klaim dari Solehah Yaakob benar-benar seperti orang mabuk lem Aibon. Mulai dari Melayu bisa terbang, mengajar kungfu kepada Cina, mengajar Roma membuat kapal, meteor jatuh di Gunung Jerai, Nabi Adam turun di Gunung Jerai, kapal Nabi Nuh berlabuh di Malaysia, dan klaim-klaim konyol lainnya yang jika kita sebutkan bisa tidak ada habisnya. Kalau kita pakai logika dasar, ucapan Solehah Yaakob ini setara dengan Lia Eden jika di Indonesia. Sayangnya, karena obsesi Melayu yang selalu ingin dianggap bangsa besar, hebat dan terkuat serta menjadi inti peradaban dunia, membuat Melayu Malaysia melupakan logika. Asal Melayu tinggi kedudukan harus diterima sebagai kebenaran. Iya, kolom komentar di sosial media juga menggambarkan hal tersebut. Komentar yang masuk seperti, kita satu Malaysia nak tahu arahan dari siapa yang suruh pecat Prof Solehah ini. Sangat setuju. Bawa kes ke mahkamah dan tanya UIM siapa yang aratkan Prof dipecat 24 jam. Akan terbukalah nanti cerita sebenar. Kami sokong doktor, teruskan perjuangan, bongkarkan sejarah Melayu dan sejarah Islam. Nanti kita tahu siapa orang munafik dan fasik di kalangan kita. Adalah tu yang tak senang dengan Prof dan pendedahan yang Prof buat. Moga Prof dalam jagaan Allah. Kalau apa yang Dr. Solehah bagi tahu tidak betul, perbetulkan dengan hujah yang ilmiah juga. Bukan terus dipecat tanpa diberi peluang untuk menjawab segala salah laku beliau jika ada. Semua orang-orang Melayu mesti sokong Prof ni yang memperjuangkan hak-hak orang-orang Melayu. Sebab dia lantang bercakap pasal sejarah Melayu, nak kebangkitan dan keberanian darah Melayu. Kenapa orang takut sangat dengan kebangkitan pengajian sejarah Melayu? Tak faham aku. Bila bercakap pasal sejarah Melayu, ada yang panas. Sebab tak nak generasi muda celik pasal sejarah ke? Dr. Solehah tetap terbaik. Beliau dapat huraikan fakta sejarah tentang tamadun Melayu. Kita patut bangga bangsa Melayu itu bangsa yang hebat. Ada yang tak boleh terima kenyataan sejarah yang Prof cuba buktikan lah tu. Aku pelik UIM ni. Atas arahan siapa? Siapa yang suruh? Tiba-tiba pecat Prof. Tolonglah jangan bagi masuk campur organ lain yang bukan tahu selok-belok sejarah dulu. Pelik sungguh. Prof ni buat kajian bukan suka-suka. Dia mahir dalam bidang tersebut. Jangan terlalu cepat menilai tanpa siasatan yang telus. Akhirnya, banyak warga Melayu di sosial media yang membuka suara. Mereka marah terkait Nabi mereka iaitu Solehah Yaakob, yang mereka pikir diperlakukan semena-mena,
dicopot gelarnya hanya karena membicarakan teori liar bangsa Melayu yang hebat. Karena bagi orang Melayu Malaysia, ucapan Soleha Yaacob seolah sebagai sabda ilahi yang sudah dipastikan kebenarannya dan tidak boleh dipertikaikan. Ini memang banyak persoalan yang timbul. Kenapa pihak UIAM tiba-tiba buang Profesor Dr. Soleha Yaacob? Akibat berani dedahkan bukti baru peradaban Melayu, UIAM buang Soleha Yaacob. Dalam artikel ni pun tak letak lagi Profesor Dr. Soleha Yaacob. Sebaliknya mereka letak buang Soleha Yaacob. Kenapa, mengapa, sama-sama fikirkan. Tuan-tuan dan perempuan, inilah yang akan berlaku selalunya kepada seseorang yang memang betul-betul nak dedahkan segala fakta kebenaran. Selalunya berakhir dengan cara mereka akan ditutup mulut mereka ataupun diberhentikan. Jadi sama-samalah kita fikirkan. Pasal Soleha ni, saya kan dia cakap apa, orang Melayu, orang Rom belajar buat kapal Melayu kan. Saya setuju saja apa saja kritikan, orang nak kritik dia semua okey. Tapi tak perlulah nak menggunakan kuasa untuk nak menekan dia. Kalau dia ada pandangan merapu sekalipun, flat earth ke apa ke, bincangkan, bahaskan, debat kan. Suruh universiti buat satu debat. Dia kena bagi tahu segala sumber-sumber yang dia ada. Pihak yang melawan pun bentangkan sumber-sumber yang dia ada. Berbahas lah kan. Kita ni terlalu banyak sangat bagi kekuasaan kepada pihak-pihak pentadbiran nak haramkan itu, nak haramkan ini. Buat apa ni? Bahaskan, debatkan. Ni saya punya aliran saya suka debatkan, bahaskan, bincangkan. Bagi orang ramai jadi cerdik. Bagi tahu kenapa begitu. Ni tak setuju, kenapa begini. Bukan guna kuasa untuk sekat pensyarah yang ada pandangan yang katalah pandangan yang merapu sekalipun. Buat apa kau nak sekat? Dia dah dapat profesor. Saya tahu, saya bukan peminat dia lah. Dekat kedai mungkin ada 1 ke 2 buku dia. Saya pernah jual terbitan DBP lah. Saudara nak terbit buku DBP tu ingat senang. Dan dia pernah dijemput di Iran sebagai tetamu. Dan dia ada buku yang dia tulis dalam bahasa Arab. Buku dia tuliskan buku terjemahan. Jadi dia bukan calang-calang juga. Tapi saya bukan nak pro dia. Saya kata, dia katalah dia ada pandangan merapu dan tak betul sekalipun. Bahaslah. Itulah gunanya universiti. Kenapa sikit-sikit nak suruh universiti sekat dia, ambil tindakan? Apa ni? Bahas. Tu saya punya keyword dia, bahas. Biar buat live, buat kat RTM. Bagi orang tengok. Buat TV3, Astro Awaning. Itu caranya kita membudayakan budaya ilmu. Bukan sekat orang macam tu. Saya tak tahu. Saya bukan follow dia. Saya bukan follow semua isu dia kan. Tapi bagi saya tak setuju lah. Sikit-sikit nak guna kuasa. Sikit-sikit guna kuasa. Guna kuasa ni pada tempat yang betul. Saudara tengok kemiskinan ni kan. Guna kuasa. Bantras kemiskinan. Orang susah banyak. Guna kuasa. Ni pensyarah berbeza pandangan. Ada pandangan yang merapu ke apa ke. Bahaslah. Mungkin dia ada hujah dia. Dia ada sumber bacaan dia yang kita tak tahu. Dan Dr. Saleh Profesor Soleha pula kenalah bagi bukti dia. Dia tak bolehlah diam. Dia tak bolehlah senyap. Sengap. Orang kata sengap. Tak boleh sengap. Dia kena bagi tahulah kat mana dia bacaan dia. Jadi dia berkongsi. Dia tak boleh bersikap tertutup. Aku tak saya tak boleh bagi tahu. Tak boleh. Kau telah menimbulkan satu dakwaan polemik. Kau kena berbahas lah.